Kesilapan ramai orang bila nak simpan emas adalah mereka beli emas dekat kedai luar sana yang kebanyakannya adalah emas berketurunan 916. Sebenarnya, kalau tujuan tuan-puan nak jadikan emas sebagai simpanan ataupun tabungan jangka panjang, mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i selalu pesan, pilih emas berketurunan 999 ataupun 24 karat seperti gold bar ataupun dinar. Kenapa emas 999 lebih sesuai? Okay, sebab yang pertama, keturunannya lebih tinggi berbanding emas 916. Yang kedua, spread ataupun susut nilai yang lebih rendah. Emas perhiasan 916 biasanya spreadnya lebih tinggi, sekitar 15 hingga 40%. Okay, tinggi kan? Berbeza dengan gold bar ataupun dinar 999.9 yang spreadnya adalah sekitar 6 hingga 9% sahaja bila dijual balik kepada public gold. Sebab itu, kalau tujuan tuan-puan nak simpan emas untuk jangka masa panjang, lebih sesuai pilih emas 999. Semoga selepas tengok video ini, tuan-puan lebih jelas nak pilih emas yang mana untuk dijadikan simpanan. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan tips kewangan.